Penduduk Pertikai warga asing letak syarat main bola sepak di padang awam. Kalau kau dah ramai main kat sini, orang tengok dah ada orang padang, diorang datang ke? Diorang datang. Tular insiden membabitkan sekumpulan warga asing yang didakwa meletakkan syarat kepada penduduk tempatan untuk bermain bola sepak di padang awam sebuah kawasan perumahan. Kejadian itu dimaknai ke media sosial oleh pengguna akaun Syam memperlihatkan kedua-dua pihak saling berbalas kata-kata dengan nada tegang mengenai siapa yang berhak menggunakan kemudahan awam tersebut. Dalam rakaman berdurasi kurang daripada seminit itu, lelaki tempatan berkenaan menegaskan bahawa padang tersebut terletak di kawasan perumahan dan seharusnya diutamakan untuk kegunaan penduduk setempat. Lelaki warga asing dipercayai berasal dari Bangladesh kemudian menafikan dakwaan berkenaan dan menjelaskan bahawa mereka tidak pernah menetapkan sebarang syarat kepada sesiapa untuk bermain bola sepak di padang itu. Kita keluar tau. Ini tempat Malaysia, kau faham tak? Kalau orang masuk memang kita keluar. Kalau kau dah ramai main kat sini, orang tengok dah ada orang padang, diorang datang ke? Diorang datang kita memang keluar. Setiap ahad diorang datang lah. Ini Malaysia lah. Kena perlukan syarat ke? Kau orang kena duduk buat peraturan kat sini ke? Syarat. Kalau orang nampak pun kita nampak. Ni. Kau cek satu-satu immigration ni. Ni satu-satu ni. Ni, kau punya kau tengok dia kau hajar. Kita suruh dia keluar dia punya sound block. Kalau orang datang kita memang. Kalau kau dah ramai-ramai kat sini, siapa yang nak datang? Ada yang datang. Siapa yang datang? Yang datang kita memang keluar. Memang dia orang datang hari tak ada masalahnya sekarang ni. Bila dia orang tengok, aku tanya kau, sejak bila pula kau orang luar letakkan syarat dekat Malaysia ni? Tak ada syarat letak. Tak ada syarat. Tak ada syarat. Siapa pun datang boleh main. Okey, kita tengok apa rakyat Malaysia cakap. Apa rakyat Malaysia cakap? Kita memang keluar. Aku orang kat sini lah. Aku rumah depan tu. Kalau abang datang bagi tahu kita keluar.